Lepas tu korang yang rasa macam nak beli rumah, lepas tu nak sewakan, rate market sewa kau dah study 1,200 lah kan. Lepas tu kau bayar bank 1,000. Maknanya kau ada 200 lah extra kan setiap bulan kan. Kau anggap macam 200 extra tu adalah income lah, passive income lah kan. Mana business cakap itu adalah passive income. Bagus. Ini cerita aku lah. 200 tu sangat tak cukup. Dengar sini, dengar cerita aku ni. Macam aku punya terkena tu, atap runtuh dah 2 kali kan. Sekali repair dekat belas K habis kan. Sekali repair atap kan. Atap kena makan anai kan. Lepas tu 2 kali repair dah. Banyaklah cerita kan. Mana kau rasa 200 tu macam aku punya dapat yang macam itu, dapat extra 200 tapi masih tak untung lah. Masih aku keluar modal lagi banyak daripada nak cover balik 200 untung yang tu aku cakap tak boleh nak untung kan. 200 tu kau kena simpan juga kan untuk kecemasan. Okey, itu satu hal. Maintenance kau kena jaga. Cukai kau kena jaga. Maintenance lah, tu termasuk maintenance lah kan. Cukai tu termasuk maintenance lah, apa semua kan. Yang tu. So 200 tu masih tak berbaloi lah kalau kau rasa yang mana baru nak berjinak-jinak dengan rumah sewa ni kan. Kau jangan dengar cakap penjual memang cakap bagus ni ada profit 200, bagus. Jangan dengar cakap penjual, jangan cakap aku ni kan. Penjual dia nak jual je, jangan dengar cakap banker kan. Jangan dengar cakap tu. Jangan dengar cakap aku ni. Kau ikut konten aku ni, kau dengar cakap aku ni. Dengar sikit kan. Jangan banker ataupun penjual kan, yang jual rumah ni, ejen ke apa, dia memang nak bagi kau jual je. Lepas dia dapat profit dia, pergi mampus kat kau kan. Dia tak peduli pun rumah kau atap runtuh kan. Dia tak peduli dah. Dia dah dapat duit dia pergi cari rumah lain untuk dijual. Engkau ni sendiri yang kena deal dengan bank apa semua kan. Jangan dengar cakap tu. Dengar cakap aku ni, konten ni real experience-nya. Yang mana ada extra 200 kalau nak menyewa, nak beli tu kan. 200 tu sangat tak cukup kan. Dengarlah cakap aku. Kau jangan ingat 200 kau boleh enjoy apa semua. Okey, bila atap runtuh kan, atau dinding roboh kan, belas ribu kau nak cari mana? Belas ribu tu nak repair balik benda tu kan. Kau nak cari mana kan? Buat loan. Itu aku cakap masalah dia tak untung lah. 200 tu kau jangan ingat untung lah, kau kena simpan.